Adik kakak, kita berada di Taman Samudra. Ni siapa dia ni? Ni Abang Mi. Abang Mi dia usahawan hak apa? Kawas lah tak? Cuci kereta. Cuci kereta. Dengan apa? Polis-polis tu boleh buat belakang. Cuci kereta, polis, cuci cushion, buang bertemat. Nama kedainya ialah Mi Car Wash and Services. Tak, betul? Ya, betul. Nama ayatnya berapa tahun lah sini? 15 tahun. 15 tahun, legend dah tu. Dia dekat kedai apa lah kau? Ini siapa dia ni? Doko. Cikgu Leh. Aduh, kedai tu Doko situ ya? Dan Doko seberat. Sebelah. Lepas tu, ikan bekal Samudra Gombak belakang tu. Ikan pating. Ikan pating tu situ. Sini ni belakang. Dia ada sini. Wah, tu kata dia buat apa tu? Kereta ni nak buat polis. Nak polis lah? Nak polis bagi kilat lagi. Ni tak cukup kilat. Tak cukup kilat ni? Tak cukup kilat. Nak bagi kilat lagi. Tengok ni. Kereta kalau hitam ni cemar. Yalah. Putih lagi cemar dah. Putih dia cemar lain, hitam dia cemar lain. Tengok ni. Tengok nampak bekas-bekas tu kan. Dia nak buat polis lah ni. Nampak ni. Nampak situ. Nampak. Payah. Lepas ni kita comel lah. Lepas ni kita comel lah. Kita buat comel lah. Kita nak tengok proses dia ni. Okey.
Abang Mi. So baguslah. Malam-malam boleh cuci kereta. Sini pukul apa? Sampai pukul apa? Okey, kita buka pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. 8 malam. Setiap hari ke apa? Hari Jumaat kita tutup. Macam hari ni hari Jumaat kita tutup. Yalah, kereta tu kita kita sambung besok, kita buatnya start besok, tapi dah atur dah hari ni, kita atur siap-siap atur awal. Hari Sabtu Ahad buka lah. Buka, Sabtu Ahad buka. Cumanya Jumaat tak buka. Jumaat kita tutup. Lepas tu nak buat gapo kepada penonton Angkat Channel apa? Mana-mana hak rasa nak buat apa, nak comel kereta, nak bagi kilat kereta, kosing kotor ke gapo, marilah kat kawan kita sini boleh buat basuh, watermark cermin, watermark watermark cermin, watermark body, kita pun semua ada buat. Nak buat asap dalam kereta, nanomih pun ada. Kalau nak buat kutu-kutu dalam kereta tu, nak buat lipas ke, pijak ke gapo, boleh. Ada, kita ada ubat dia. Ada ubat dia lah. Okey, terima kasih banyak Akak beri nombor telefon dengan alamat di sini. Okey, terima kasih banyak Abang Mi. Thank you.